Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Zahra Syazli binti Khairi Syazmi dari Tech Queens TVPSS SK Zainab 1 melaporkan untuk liputan Majlis Apresiasi Tahun 6 SK Zainab 1 2025. Sekolah Kebangsaan Zainab 1 akan mengadakan Majlis Apresiasi Tahun 6 pada hari Khamis 11 Disember 2025 jam 8.15 pagi. Pelbagai persiapan telah dibuat oleh guru-guru dan murid-murid bagi memastikan program Majlis Apresiasi Tahun 6 esok berjalan lancar dan sempurna. Untuk laporan semasa, kita bersama wartawan Tech Queens TVPSS lokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Alisha Zakira binti Muhammad Zaki dari TVPSS SK Zainab 1. Boleh HM memperkenalkan diri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Alisha. Saya Nora Syikin binti Uthman, Guru Besar SK Zainab 1. Boleh Puan Guru Besar kongsikan tujuan utama Majlis Apresiasi Tahun 6 diadakan pada hari ini? Baik, tujuan utama Majlis Apresiasi Tahun 6 diadakan pada hari ini ialah sebagai untuk memberi penghargaan kepada murid-murid tahun 6 di mana telah banyak membantu dalam menaikkan nama sekolah. Di samping itu juga memberi motivasi dan juga semangat kepada murid-murid tahun 6 untuk ke sekolah menengah nanti. Apakah harapan HM kepada murid-murid tahun 6 yang bakal melangkah ke sekolah menengah? Harapan HM kepada murid-murid tahun 6 yang bakal melonjak ataupun melangkah ke sekolah menengah agar setiap apa yang dipelajari selama berada 6 tahun di SK Zainab 1, bimbingan dan juga nilai-nilai murni yang telah pun diajar oleh guru-guru di SK Zainab 1 dapat dibawa dan memberikan suri teladan yang baik kepada murid-murid yang lain. Dan semoga anak-anak di SK Zainab 1 terus cemerlang dan sentiasa ke depan untuk memajukan diri dan memberi untuk bukan sahaja untuk diri sendiri, kebanggaan diri sendiri, tapi juga kebanggaan sekolah dan juga ibu bapa. Terima kasih HM kerana sudi bertemu bual dengan saya. Sama-sama. Majlis Apresiasi Tahun 6 SK Zainab 1 bagi tahun 2025 telah berlangsung dengan penuh gilang gemilang pada hari Khamis 11 Disember 2025. Jam 8.15 pagi, majlis telah dimulakan dengan perarakan masuk para pentadbir, executive PIBG dan guru-guru. Majlis diteruskan lagi dengan nyanyian lagu Negaraku, lagu Selamat Sultan dan lagu sekolah. Majlis diikuti dengan bacaan doa. Sesi ucapan dimulakan dengan ucapan wakil murid yang disampaikan oleh Arina Kamara binti Kamara Zaman, Ketua Murid SK Zainab 1. Diikuti juga dengan ucapan wakil guru oleh Cik Suryani binti Yusuf. Kemuncak sesi ucapan telah disempurnakan oleh Yang Berusaha Puan Ashikin binti Uthman, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Zainab 1 yang menyampaikan kata-kata semangat dan nasihat kepada semua murid. Sebuah montaj khas turut disajikan untuk mengimbau kenangan manis sepanjang perjalanan murid-murid tahun 6 di sekolah ini. Seterusnya, upacara penyampaian sijil dimulakan dengan murid-murid 6 Alamanda, 6 Bougainvillea, 6 Camellia, 6 Dahlia dan yang terakhir 6 Eugenia. Majlis diserikan lagi dengan persembahan nyanyian oleh Cinta Erna binti Muhammad Razlan dari kelas 5 Bougainvillea. Persembahan khas daripada murid-murid tahun 6 telah menambah seri dan kegembiraan majlis. Acara kemuncak seterusnya adalah sesi bergambar rasmi yang diurus oleh Fahmi Origami Studio bagi merakapkan kenangan manis ini. Majlis selesai jam 10.15 pagi. Setiap hari kami bangun pagi
Syabas dan tahniah kepada semua murid tahun 6 kerana berjaya menghabiskan sesi pembelajaran dari tahun 2020 hingga 2025 di SK Zainab 1. Selamat maju jaya. Untuk semua guru, syabas dan tahniah diucapkan kerana berjaya mendidik dan menghasilkan murid yang berkualiti. SK Zainab 1 always be the best. Saya Puteri Zahra Shazli binti Khairi Shazmi melaporkan untuk TV PSS SK Zainab 1. Sekian dan terima kasih. Check